Hello, Assalamualaikum. Semalam aku beli Prego Spicy Seafood. Dia tulis kat sini apa dia? Arabiata Spiral Arabiata Seafood pedas. Okay, so packaging dia macam ni. Korang nampak kan? Okay, so dekat belakang dia, cara masak dia, masukkan pasta, perecah dan air ke dalam periuk. Kemudian didihkan selama 3 minit, gaul sekali-sekala, kemudian sedia untuk dinikmati. So benda ni memang apa tu orang kata cook pasta ni 3 minit pasta segera dalam masa 3 minit. Okey, jom kita cuba masak. Okey. Dalam dia ada dua je lah, iaitu dry pasta dan juga seasoning powder, itu serbuk perasa. Okey, yang tu saja. Dalam dia macam ni iaitu dry pasta dan juga serbuk perasa dia. Okey, korang nampak kan? Kita didihkan air dulu, tak perlu air yang banyak, iaitu masukkan dry pasta dan juga seasoning powder dia macam ni. Okey. Kemudian korang kacau-kacau lah. Okey. Dan tunggu, kacau-kacau sikit, tunggu sampai dia pasta tu lembut. Buat api perlahan je. Sambil kacau-kacau pelan-pelan. Okey, pasta dah mula kembang, dah lembut. Sebenarnya korang boleh angkat, tetapi kalau korang nak lebih sedikit kering, sila pastikan air yang ketika korang rebus tu hanya bubur sedikit saja air. Okey. Okey, saya rasa dah boleh angkat ni. Ini adalah hasilnya. Okey, nampak sedap, dah bau dia memang sedap So kalau korang berminat nak cuba rasa, iaitu Prego Spicy Seafood Arabiata Spiral yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.